Macam mana hampa nak tahu bearing tayar hampa dah rosak? Hello guys, Ajak sini. Hari ni saya nak cerita pasal bearing. Ini dah ada bearing tayar. Kat depan hampa ni ada dua jenis bearing. Satu yang jenis ketul keluar macam ni. Ini biasanya harga dia mahal sikit lah. Satu lagi yang jenis macam ni. Kita kena hantar foundry untuk press benda ni, keluarkan yang lama, lepas tu baru masukkan baru. Yang ni mahal sikit, yang ni murah sikit. Kita tak boleh pilih Itu ikut kereta hampa. Kalau kereta hampa jenis macam ni lah dia. Kalau kereta hampa jenis macam ni lah dia. Apa tanda-tanda bearing ni dah rosak? Paling common sekali, bila dia dah rosak, hampa dengar bunyi mengaum kuat. Oh, lagi laju, lagi bising bunyi dia. Sebab apa? Grease dekat dalam dia dah habis. Itu pasal bunyi kasar. Kalau kata bunyi mengaum, boleh jadi tiga. Satu, tayar dah keras. Yang kedua, bearing rosak. Yang ketiga, dry shaft. Kalau nak confirmkan bearing hampa rosak ke tak, macam ni. Saya tunjuk. Jet tayar. Hampa pusing je tayar tu. Hampa pegang exober. Kalau ada rasa bergegar kat exober tu, dah confirm bearing tayar ini rosak. Buatlah dekat tayar-tayar lain sekali. Kalau hampa datang kedai kita pun, macam mana kita nak check bearing, macam tu juga cara dia. Sama je. Kalau hampa ada jack, boleh check sendirilah kat rumah. Kalau tak pergi kedai, tanya boleh check tak bearing saya rosak ke tak. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita, banyak ilmu kita. Terima kasih, itu saja. Thank you, bye.